sudah tentulah apabila kita bawa isu ni ke KAS, dia akan sementara hukuman ataupun sementara kes ini berada di dalam KAS, hukuman yang telah diberikan oleh FIFA itu akan kekal lah. Skuad kebangsaan akan kekal tanpa 7 pemain ini selama 12 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah lama aku tak berbicara ataupun berbincang ataupun menceritakanlah kenaan status terkini berkenaan dengan 7 pemain warisan, kes yang aku rasa sangat hangat lah yang sedang diperkatakan, masih lagi tidak ada sama ada di Malaysia ataupun di mana-mana sajalah. Dan apakah sebenarnya perkembangan terkini kes ini dan apakah yang perlu kita tahu sekarang ni? Okey, aku ada buat sedikit kajian lah dan research. Okey, semua orang dah tahu motivated decision sudah pun diterima. Motivated decision daripada FIFA sudah pun diterima oleh FAM. Yang rayuan FAM ditolak. Benda ni memang aku dah explain lah dekat dalam aku punya konten yang sebelum ni. Tapi aku nak cerita lagi sikit lah berkenaan dengan ringkasan keputusan terkini lah bagi mereka yang mungkin masih lagi blur ataupun tak aware lah dengan status terkini ni. FIFA dah mengeluarkan motivated decision, iaitu dokumen penuh lah yang menjelaskan secara terperinci alasan dan bukti serta justifikasi hukuman terhadap FAM dan 7 pemain itu dikekalkan dan rayuan FAM itu ditolak. Dalam dokumen tersebut, FIFA sendiri mengekalkan pendirian bahawa terdapat elemen dokumen palsu ataupun falsified ancestry documents dalam permohonan kelayakan yang dihantar ataupun yang disubmit oleh FAM kepada FIFA. Dengan tamatnya proses rayuan di peringkat FIFA, hukuman asal selepas rayuan ditolak itu kekal, iaitu denda lebih kurang dalam 1.8 juta ke atas FAM dan denda lebih kurang dalam RM10,000 kepada setiap pemain, iaitu 7 pemain warisan tersebut, dan juga penggantungan 12 bulan kepada 7 pemain tersebut lah. Okay. Secara ringkasnya dokumen itu, motivated decision itu, antara poin yang penting yang perlu difahami adalah dokumen keturunan yang dihantar bercanggah dengan rekod rasmi yang diperoleh oleh FIFA daripada negara asal mereka lah. Dan terdapat tidak keseragaman ataupun tidak keselarian informasi ataupun data yang dianggap oleh FIFA sebagai usaha untuk memalsukan maklumat untuk mendapatkan kerakyatan Malaysia. Walaupun dia mempunyai dokumen rasmi daripada kerajaan Malaysia, tapi ianya bercanggah lah dengan dokumen asal yang diperoleh daripada negara seperti Brazil, Argentina, Spanyol kan, dan juga Netherlands. Dan satu lagi, FIFA menegaskan bahawa isu ini adalah pelanggaran serius terhadap integriti bola sepak antarabangsa, dan FIFA sendiri ada juga meminta pihak berkuasa kerajaan Malaysia, iaitu kerajaan Malaysia, untuk menyiasat sebenarnya siapakah dalang di sebalik proses pemalsuan dokumen kepada 7 pemain warisan ini. Dan ini semua poin-poin tadi itu adalah alasan yang mengukuhkan lagi sebab kenapa FIFA menolak rayuan FAM di peringkat rayuan mereka lah. Dan FAM seperti yang kita sedia maklum mengambil langkah seterusnya untuk membawa rayuan ke KAS lah, ataupun Court Arbitrary of Sports. Okay. Selepas menerima motivated decision tersebut, FAM secara rasmi dalam proses untuk menyediakan dokumen untuk membawa isu ini ke KAS. Dan peguam FAM yang aku ada explain dalam aku punya konten sebelum ni, mungkin juga sedang meneliti setiap aspek dalam motivated decision dan juga bersedia untuk menentukan apakah hujah ataupun hujah teknikal yang prosedural yang boleh digunakan semasa rayuan ke KAS nanti. Dan KAS juga adalah lapangan terakhir dan yang paling muktamad lah bagi aku. Dan bukan bagi aku, dan memang itu adalah perkara yang sebenarnya lah. Setiap kes yang bergantung kepada bukti, prosedur dan kesilapan pentadbiran, kalau ada, boleh dibuktikan di KAS. Dan KAS sepatutnya tidak berat sebelah lah. Kerana KAS ni ada 3 orang arbitri ataupun badan, atau bukan badan lah, ataupun sebagai wakil FAM. FAM akan memilih seorang daripada arbitri yang ada disenaraikan dalam KAS. FIFA juga akan memilih seorang,
dan CAS sendiri akan memilih seorang lagi untuk menjadi hakim lah ataupun ketua arbitrary tersebut. So ada 3 lah wakil. Tapi ada perkembangan terbaru yang aku nak explain lebih lanjut ini adalah berkenaan dengan FIFPro. FIFPro ni kira macam persatuan pemain bola sepak antarabangsa lah, iaitu dunia kan. Dan baru-baru ni FIFPro ada mengeluarkan penyataan lah, mereka menyokong ketujuh-tujuh pemain warisan tersebut. Dengan mereka sendiri, FIFPro sendiri menyatakan bahawa hukuman FIFA adalah grossly disproportionate. Maksudnya terlalu berat lah hukuman itu. Sedangkan pemain adalah mangsa kelemahan pentadbiran FAM sendiri. Dan juga FIFPro sendiri juga berharap bahawa CAS akan memberikan semula semakan yang lebih adil lah. Maksudnya jika boleh hukuman itu mungkin dikekalkan kepada FAM saja dan haruslah diringankan kepada pemain, kerana pemain bukanlah yang bertindak secara nuraninya, secara daripada dalam hatinya untuk memalsukan dokumen tersebut. Dan sudah tentulah apabila kita bawa isu ni ke CAS, dia akan sementara hukuman ataupun sementara kes ini berada di dalam CAS, hukuman yang telah diberikan oleh FIFA itu akan kekal lah. Skuad kebangsaan akan kekal tanpa 7 pemain ini selama 12 bulan dan ataupun sekurang-kurangnya sehingga keputusan CAS dibuat lah. Bergantung kepada CAS, hukuman ada 3 lah, sama ada boleh dikurangkan ataupun dibatalkan ataupun dikekalkan sepenuhnya. Dan sudah pastilah dengan tiadanya ketujuh pemain ini, kita punya kualiti yang ada dalam pasukan kebangsaan kita, iaitu pasukan Harimau Malaya, mungkin akan sedikit berkurang lah. Dan kita nampak lah baru-baru ni menentang Nepal kan, kita agak sukar lah untuk mencari gol. Tapi Alhamdulillah lah kita berjaya juga memenangi perlawanan tersebut dan kita berada di tangga teratas dalam kumpulan F untuk persaingan kelayakan Piala Asia di Saudi Arabia 2027. Dan apa yang kita tunggu sekarang sebagai peminat bola sepak, apa yang kita perlukan, maklumat yang kita perlukan ataupun apa yang kita tunggukan sekarang ni. Kita sedang tunggu tarikh rasmi pendaftaran rayuan ke CAS oleh FAM lah. Dan selepas itu CAS akan mengeluarkan jadual pendengaran, peringkat penghujahan dan tempoh keputusan. Secara averagenya, proses discuss ini boleh mengambil masa 3 hingga 9 bulan bergantung kepada kerumitan kes lah. Dan aku rasa untuk kes FAM dan FIFA ni yang berkaitan dengan 7 pemain warisan ni yang dituduh memalsukan dokumen ni, dia adalah satu kes yang sangat rumit lah. Sebab ada banyak dokumen yang perlu dirujuk. Mungkin akan ada bukti-bukti ke, mungkin juga FAM punya peguam akan cuba untuk challenge procedural punya mistake ke oleh FIFA. Kita tak tahu dan kita akan tunggulah, lihatlah. Dan sementara itu, selagi kes ini berada di dalam CAS, lagi itulah kita tidak dapat apa-apa penjelasan daripada FAM. FAM sudah pasti akan mengambil keputusan untuk kunci mulut lah, sebab apa-apa saja fakta ataupun hujah yang diberikan kepada umum akan boleh digunakan di dalam CAS. Jadi mereka terpaksalah untuk berdiam diri lah. Itu apa yang aku boleh baca dan apa yang aku boleh faham lah daripada pembacaan yang aku buat sebelum ni. Dan sebagai penutupnya, isu pemain warisan ini memang sangat-sangat menggegarkan bola sepak Malaysia lah. Bukan setakat Malaysia tapi juga serantau lah. Sebab kita faham ada banyak pihak-pihak yang di luar sana yang mengambil berat sebenarnya dengan situasi ataupun senario bola sepak kita sekarang ni. Dan sekarang FAM sudah pun menerima motivated decision. Aku rasa dah berapa minggu dah. Dan proses membawa kes ini ke CAS sedang berjalan. Dan sekali lagi aku nak ingatkan, ini adalah peluang terakhir lah untuk membersihkan nama pemain dan juga imej bola sepak negara Malaysia sendiri. Dan kita berharap proses ini terbuka, telus dan membawa keadilan kepada semua pihak lah. Sebab kita tahu, kita sedar bahawa kebenaran pasti akan menang lah di akhirnya. Dan aku nak tanya juga kepada korang, apakah komen korang, apakah pendapat korang, adakah peluangnya untuk CAS mengubah ataupun mengurangkan hukuman tersebut, ataupun mungkin akan mengekalkan saja hukuman yang diberikan oleh FIFA kepada FAM? Dan patutkah FAM secara terang-terangan membuat pembaikan sistem dalaman mereka terlebih dahulu? Sebab kita tahu terlalu banyak kelemahan dan kepincangan yang telah didedahkan oleh FIFA dalam motivated decision mereka. Jadi itu sajalah daripada aku untuk update
kes berkenaan dengan pemalsuan dokumen 7 pemain warisan ini. Dan kepada korang yang masih lagi belum subscribe, tolonglah subscribe sebab aku target untuk mendapatkan mungkin dalam 3,000 subscribers. Dan juga kepada korang yang dah subscribe, jangan lupa, aku nak ucapkan terima kasih dan jangan lupalah untuk komen, like dan share lah supaya aku ada lagi semangat untuk menyediakan konten-konten yang lebih informatif di masa hadapan. Dan aku Zonan, setakat inilah saja The Blue Podcast Malaysia. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.